Hello guys, next parcel. Wah, besarnya parcel ni. Open. Oh, yang ni suami saya beli organizer untuk dalam kereta. Dia nak susun segala mak nenek kasut. Sumpah kereta tu macam almari kasut. Wah, cantiknya weh. Aku buka dia. Kotak ni memang besar ya sebab dia untuk letak dalam bonet. Kalau hampa tak nak letak kasut pun boleh, nak letak payung ke, barang-barang kereta ke, apa-apa je lah. Yang hampa nak susun kat dalam kereta tu, hampa boleh pakai this organizer. Sekejap. Setelah berfikiran macam mana nak pasang dia, inilah hasilnya suami saya pasang. Tada! Cantik kan? Weh, besar gila weh. Aku tak sangka dia sebesar ni. Sebab tadi bila dia terbuka tu tak nampak dia macam besar sangat. Bila dah cantum macam ni, oh besar rupanya dalam dia macam ni. So, apa boleh nak simpan kasut, nak simpan barang-barang apa. Tak kisahlah kat dalam kereta tu yang berselerak. Letak dalam box macam ni. Cantik gila material dia. Macam box mahal. Memang love ya. Beli. Best juga kalau buat video aksesori kereta. So, itu sahaja. Kalau hampa nak beli, boleh tekan dekat shopping bag dekat sini. See you guys in my next video. Bye-bye. Love you.